Seorang juruteknik Muhammad Ali Fakrullah maut selepas van dipandunya bertembung dengan sebuah trailer dalam kejadian di kilometer 88 Jalan Jerangau Jabur dekat Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun Terengganu jam 7.26 malam tadi. Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Maizura Abdul Kadir berkata semasa kejadian mangsa yang dalam perjalanan dari arah Kuala Terengganu menuju ke Kemaman itu dikatakan cuba memotong sebelum bertembung dengan trailer yang datang dari arah bertentangan. Menurutnya mangsa yang tersepit di tempat duduk berjaya dikeluarkan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat AMBS dan Paka. Jelas beliau mangsa berusia 21 tahun yang berasal dari Kampung Paman Kemaman disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian badan. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk siasatan lanjut, manakala pemandu trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.